Kumpulan 34 pelajar sekolah yang ditahan kerana menyeberangi Sungai Golok di Pangkalan Jambu mungkin merupakan tindakan pihak tertentu untuk menguji kesiapsiagaan pasukan keselamatan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, polis tidak menolak kemungkinan itu kerana jumlah mereka juga terlalu ramai. Maklumat mengenai perkara itu katanya sudah lama diperoleh, malah sebelum ini juga ada kes pelajar dijadikan keldai dadah untuk dibawa masuk ke Malaysia. Apa tiba-tiba 2 hari lepas berlaku satu jumlah kuantiti yang besar? Dan hari ini kita bimbang orang cuba nak provokasi kita. Dia orang cuba nak provokasi. That's why kita serik. Kita tak pernah tangkap. Dia cuba nak test kita. Ini kita dapat maklumat. Sementara itu katanya pelajar yang menyeberang secara haram pada 12 April lepas boleh didakwa mengikut Seksyen 5 dalam kurungan 2 Akta Imigresen. Bagaimanapun, ia terserah kepada pendakwa raya untuk membuat keputusan. Dia belum bebas, cuma belum dapat keputusan daripada pendakwa raya sama ada nak tuduh atau tidak. Sekarang kita bagi jamin dulu. Selepas semua kita ambil statement semua sekali, kita jaminan polis. Yang selebihnya ni keputusan dah sama ada nak tuduh tak tuduh, kita bergantung kepada pihak pendakwa raya. Sebab tugas kita hanya melakukan siasatan saja, tangkapan dan siasatan. Untuk yang umur yang lebih lah, yang lebih 10 tahun boleh dituduh. Boleh dituduh. Tapi apa pun bergantung kepada mahkamah, pendakwa raya. Tak boleh. Undang-undang tak terpakai. Ada sebab saya buat strict benda ni, tuan-tuan dan puan. Sebab dah ada kes lampau. Dia menggunakan budak bawah umur masuk dadah. Itu tujuan saya. Bukan kata tak boleh nak kompromi. Orang kata KP Kelantan langsung tak ada apa. Budi bicara strict tak bertempat. Dia kata, cari dengar lah. Dia orang cerita. Bukan masalah strict tak bertempat. Masalah kita dah ada kes sebelum ni. Dan benda ni pun dah setahun lebih kita dah laksanakan larangan rentas sepadan. Dan selama ni dah setahun lebih kenapa tak berlaku pun. Polis katanya sedang melengkapkan siasatan dan akan menyerahkan kepada pendakwa raya dalam masa terdekat untuk tindakan lanjut. Daripada 34 pelajar yang dirakamkan percakapan, 29 daripadanya adalah pelajar berusia lebih 10 tahun dengan kesemua mereka mempunyai kad pengenalan Malaysia namun menetap di Thailand. Kesemua mereka dibebaskan dengan jaminan polis pada hari sama selepas ibu bapa membawa kad pengenalan masing-masing dan selesai dirakam keterangan. Dianggarkan 500 pelajar dari Thailand bersekolah di Rantau Panjang dengan lebih 100 daripadanya menggunakan laluan sah, manakala selebihnya tinggal di asrama atau rumah sanak saudara.